Allahu Akbar. Apa ni, ya Allah? Jom. Okey. Okey. Tak apa. Sabar. Awal pagi dah bergelak sakan ni. Patutlah makin berseri. Ada apa seronok sangat ni? Asli ni dia tak sengaja. Agaknya kepala pahit ni dah longgar kot. Habis terabur semua. Amboi, bukan main lagi Dengan menantu baru ni, tersilap sikit boleh gelak seronok. Cuba kalau I, you meninggi suara marahkan I. Saya pergi buat sarapan dulu ya. Bagus. Memang tu pun tempat engkau. Jangan nak berperangan Jangan jadi mem nak bodek laki aku pula. Apa masalah you ni? Masalah apanya? Salah ke I nak tegur? Menantu yang makin gedik ni, yang belagak alim ni. Mana ada dia belagak alim? You jangan nak buruk sangka yang bukan dengan dia lah. Tak buruk sangka? You lupa ke? Dulu you bukan benci lagi dia. Nak pandang pun tak nak. Tapi sekarang ni, dah jadi kesayangan. Beruah bertepuk tampar. Wujud tak berpeluk je. You ulang sekali lagi. Itulah. You kena ingat you tu bapa mentua dia je. Tapi you suami I. You tu masih sihat, segar. Anything can happen. Lebih baik you tutup mulut sebelum I hilang sabar. Yelah.